Baik, dalam kegiatan peribahasa kali ini, cikgu akan memberikan tumpuan kepada 3 peribahasa dan tema bagi ketiga-tiga peribahasa ini adalah bekerja keras mendatangkan hasil yang baik. Peribahasa pertama adalah belakang parang kalau diasah nescaya tajam. Kedua, ringan tulang berat perut. Dan ketiga, jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh dapat sagunya. Baik, sebelum cikgu terangkan, cikgu akan mainkan satu video yang telah dihasilkan oleh pelajar cikgu. Daripada suaranya, cikgu rasa video ini telah dihasilkan oleh Azbakia dengan seorang lagi pelajar, cikgu kurang pasti siapa. Baik, kita lihat video beliau. Bekerja keras mendatangkan hasil yang baik. Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam. Seorang yang bodoh boleh menjadi pandai jika diajar betul-betul. Peribahasa ini digunakan pada konteks usaha mendapatkan ilmu. Ringan tulang berat perut. Jika rajin dan tekun berusaha melakukan pekerjaan, maka murahlah rezeki. Peribahasa ini digunakan pada konteks usaha ke atas rezeki. Jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh mendapat sagunya? Tidak akan tercapai cita-cita tanpa usaha yang gigih. Peribahasa ini digunakan pada konteks usaha ke atas sesuatu yang umum, ya. Baik, jelas sekali video tersebut. Baik, sekarang cikgu akan bincangkan makna dan konteks. Baik, belakang parang kalau diasah nescaya tajam membawa 2 makna. Okey, makna yang pertama, seseorang yang bodoh, macam mana pun bodohnya, jikalau diajar betul-betul, jikalau dia melakukan usaha, akan menjadi pandai. Ya, ini makna yang sering cikgu lihat sebagai seorang guru dalam banyak soalan peribahasa. Makna ini yang lebih ditonjolkan daripada makna yang kedua. Orang yang sabar dan setia jika dihasut boleh juga menjadi jahat. Jadi cikgu tak pernah lihat konteks soalan yang mana makna ini ditonjolkan. Jadi untuk itu cikgu akan menitik beratkan makna yang pertama, ya. Jadi kalau makna yang pertama, konteks usaha di sini menjerumus kepada usaha mencari ilmu, ya. Tidak kepada usaha yang lain. Jadi belajar dengan rajin ataupun diajar dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh, seseorang itu akan menjadi pandai. Jadi konteksnya khusus, iaitu ilmu, mencari ilmu. Peribahasa yang kedua, ringan tulang berat perut. Makna peribahasa, jika kita rajin dan tekun berusaha melakukan sesuatu pekerjaan, maka akan murahlah rezeki. Rezeki ini maknanya mungkin wang gaji, ya, gaji kita, apa saja yang kita dapat yang boleh kita gunakan untuk mengisi perut, untuk teruskan kehidupan kita. Jadi konteks di sini bukan ilmu, lebih menjerumus kepada mencari ataupun mendapatkan rezeki, ya. Dan ini perbezaan antara peribahasa pertama dan kedua dalam konteks penggunaannya. Baik, peribahasa ketiga, jika tidak dipecah ruyung, ya, kamu lihat dalam video apa itu ruyung, dia macam batang pokok, di mana boleh dapat sagunya. Sagunya yang di dalam ruyung itu ada yang warna putih. Baik, makna peribahasa, tidak akan tercapai satu cita-cita tanpa usaha yang gigih. Di sini, penggunaan peribahasa ini umum, boleh digunakan dalam usaha mencari ilmu, usaha juga mencari rezeki, ataupun usaha mencari lain-lain kebaikan. Jadi, konteks untuk peribahasa ketiga ini lebih besar. Ya, untuk peribahasa pertama dan kedua lebih khusus, lebih kecil lagi, ya. Baik, ini sahaja penerangan untuk ketiga-tiga peribahasa ini.